Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Memandangkan projek sulang kami sudah sampai di penghujungnya, jadi saya ingin membuat conclusion dalam video kali ini, iaitu sejak kebelakangan ini ataupun beberapa bulan lepas dan beberapa minggu lepas, kami telah fokus share mengenai video kerjaya yang melibatkan aktiviti sulam kami. Untuk pengetahuan anda, aktiviti sulang kami mempunyai 7 modul, antaranya ice breaking, menetapkan objektif untuk kerjaya kita, menyediakan peralatan untuk pekerjaan, contohnya resume, cover letter, sertanya modul yang mengajar mengenai preparing for interview dan conclusion. Our tagline adalah with career canvas, yes you can. Jadi dalam video kali ini saya akan buat simple conclusion. Melalui modul dalam dalam YouTube ataupun dalam talian, kami telah berkongsi kemahiran penting. Contohnya macam mana nak tulis resume, macam mana nak bersedia sebelum temuduga, macam mana nak cari mengenai our company yang kita nak mohon. Channel kami ini adalah untuk membantu komuniti, terutama sekali pelajar lepasan SPM, kerana kita tahu pelajar lepasan SPM selalunya macam kekurangan ilmu ataupun tak ada pengalaman mengenai karier. Jadi kami amat berbesar hati untuk membantu mereka. Kami berharap dengan adanya channel kami ini, para peserta ataupun pelajar-pelajar lepasan SPM dapat menambah ilmu pengetahuan mereka dan meningkatkan kebolehpasaran diri mereka. Maklum balas ataupun feedback yang diberikan oleh audiens amat penting untuk menjayakan projek ini. As student, this experience or this project has taught us about the importance of civic responsibility and how to apply the HR theory in the real life situation. Bagi saya, aktiviti sulam iaitu Service Learning Malaysia University for Society ni adalah antara contoh terbaik macam mana kami nak gunakan teori ataupun pelajaran yang kami belajar di dalam kelas untuk di-applykan dan menyumbangkannya kepada komuniti. Tanggungjawab sivik iaitu merapatkan jurang kebolehpasaran. Secara amnya, kita bukan hanya menjalankan tugas tetapi kita membantu menyelesaikan satu isu iaitu pengangguran dan kebolehpasaran. Penyampaian ilmu ataupun empowerment. Dengan adanya video-video, tips-tips, ia membantu pelajar-pelajar lepasan SPM untuk mendapatkan ilmu baru dan mengaplikasikan ilmu-ilmu itu semasa menghadapi temuduga ataupun memohon kerja mereka. Kerana kadang-kala terdapat ilmu-ilmu yang mereka tidak boleh dapat di luar. Contohnya mungkin di dalam channel kami terdapat sesuatu yang berlainan yang mereka boleh pelajari. Sumbangan sosial. Kami boleh menganggap diri kami sebagai ejen perubahan, iaitu memastikan ilmu HR ataupun ilmu human resource ni tidak eksklusif. Maksudnya sebaliknya digunakan untuk membantu komuniti. Bukan kita dah belajar, kita simpan untuk kita saja. Tidak, kita apply dan kita bantu komuniti kita. Aplikasi teori HR dalam realiti. Seperti yang saya sebutkan sebelum ini, kami ada 7 modul. Jadi modul-modul yang kami kongsikan kepada anda merupakan salah satu yang kami belajar adalah HRM, iaitu Human Resource Management. Contohnya modul Preparing Job Search Tool, iaitu resume ataupun cover letter. Ini merupakan teori iaitu berada di dalam tajuk Requirement and Selection. Apabila kita membuat video menerangkan kepada pelajar-pelajar macam mana nak buat resume, cover page, ia secara tidak langsung membantu mereka untuk menonjolkan diri dan kekuatan mereka. Kadang-kadang pelajar-pelajar lepasan SPM tidak tahu cara yang betul untuk membuat cover letter dan juga resume. Jadi melalui video yang kami share, mereka akan macam ni nak buat resume, macam ni nak buat cover letter. Jadi mereka boleh gunakan tips-tips itu untuk memperbaiki resume mereka.
Seterusnya contohnya modul yang ke-6 iaitu preparing for interview. Teori dia adalah mengaplikasikan teknik penemuduga iaitu kita ajar macam mana teknik STAR kepada pelajar lepas SPM. Jadi apabila ditanya soalan, mereka boleh menggunakan teknik STAR itu untuk menjawab soalan yang ditanya. Cara aplikasinya, kami membantu calon memahami psikologi penemuduga. Kami bukan sahaja mengajar cara menjawab tetapi cara mempamerkan KSAO, knowledge, skill, ability and other characteristic. 4 perkara ini adalah teras yang sangat penting untuk kita memperbangunkan bakat kita. Macam mana kita nak tunjukkan bakat kita, kita boleh gunakan 4 teras ini. Melalui sulam ini, kami telah beralih daripada sekadar mengetahui ataupun knowing teori HR kepada melakukannya atau mengaplikasikannya. Kami berjaya mengubah ekosistem di mana pelajar universiti menyumbangkan sesuatu kepada komuniti. Contohnya membuat aktiviti sulam, share pelbagai jenis perkara yang kita boleh share kepada masyarakat supaya masyarakat pun dapat apa yang kita belajar. Kerana kadang-kadang terdapat masyarakat ataupun individu yang tak ada rezeki ataupun tiada kesempatan untuk sama belajar. Jadi apabila kita share apa yang kita belajar melalui aktiviti-aktiviti bersama mereka, ia akan membantu kita untuk membina modal insan yang terbaik dan juga boleh merapatkan hubungan kita dengan komuniti. Dan komuniti pun akan rasa macam dihargai sebab walaupun saya tidak sambung belajar tetapi ada pelajar-pelajar yang datang mengajar saya sedikit teknik-teknik yang mungkin boleh saya aplikasikan dalam kehidupan saya. Kita sebagai pelajar yang mempunyai kesempatan untuk belajar, kita kena gunakan ilmu kita dengan sebaik mungkin dan boleh menyumbang kepakaran akademik kita kepada komuniti supaya kita tidak hanya simpan kepakaran itu kepada kita tapi kita share dengan semua orang. Jadi contohnya pelajar-pelajar lepas SPM pun dapat manfaat daripada apa yang kita ajar mereka. Apabila mereka menggunakan apa yang kita ajar tu, kita akan rasa macam, oh berguna rupanya apa yang saya share. Kita akan rasa bangga lah sebab apa yang kita share, apa yang kita sampaikan digunakan. Purpose of the closing sesi. The purpose of this closing sesi is to officially conclude our Sulam program and to reflect on the journey that we have gone through together. This session also serves as a moment for us to express our deepest appreciation to all community members, viewers and participants who took the time to watch, support and engage with the content that we share through this platform. Although we may not be physically present together, this closing session symbolic the end of a meaningful collaboration and learning experience between student and the community. Bagi memastikan pemindahan ilmu ini berkesan secara dalam talian, kami telah menggunakan YouTube sebagai platform utama. Ini membolehkan komunikasi secara dua hala, iaitu walaupun kita buat video dalam YouTube, audiens still boleh komen. Jadi, komuniti ataupun pelajar-pelajar lepas SPM boleh akses modul HR kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Maksudnya, tak kisah guna telefon ke, laptop ke, komputer ke, audiens kami boleh tengok video-video kami dan boleh mempelajari sesuatu daripada itu. Dan kami punya projek ini kami lakukan melalui siri episod. Maksudnya setiap modul itu akan di-explain by episode or part-part. Contohnya modul 1, part 1 perkenalkan ahli kumpulan. Part 2, apa itu sulam. Part 3, intro modul masing-masing. Kalau untuk modul pula, contohnya modul 2, part 1 apa, part 2 apa, part 3 apa, part 4 apa. So, kita boleh tengok secara episod. Kerana seperti kita tahu, generasi sekarang iaitu Gen Z, dia tak suka tengok video yang panjang dalam masa, maksudnya sekali tak nak tengok semua sampai habis. So, kita buat short video. So, contohnya hari ni dia nak tengok part pertama, dia boleh tengok part pertama. Esok dia boleh sambung lagi. Lusa dia boleh sambung lagi.
Sebab bila kita buat video sekali panjang, mereka akan boring. Mereka akan cakap, aduh lamanya video ni. Jadi kita kena pandai mainkan peranan kat situ dengan buat short video. Kami merakam setiap sesi dengan fokus kepada topik utama. Contohnya, kalau macam saya modul 6 preparing for interview. Jadi kita akan fokus preparing for interview. Kalau kawan saya buat mengenai resume, mereka akan buat pasal resume. Untuk menggalakkan interaksi walaupun kita berada dalam talian, kita buka ruangan komen. Jadi mereka boleh komen apa yang mereka ingin tahu ataupun apa yang mereka ingin tanya. Jadi kami akan memantau ruangan komen dan balas komen-komen tersebut. Ataupun buat satu video khas untuk membalas komen-komen mereka. Jadi mereka akan rasa dihargai bila kita balas komen mereka. Walaupun kadang-kadang kita terlepas komen mereka, tapi kita boleh balas selepas kita perasan komen itu. This Sulam project was conducted fully online using YouTube as our main platform. We choose YouTube because it allows information to be shared widely, flexibly and continuously. Through YouTube, participants will able to watch the video at their own pace. They visit the content anytime, share the video with others in their community. Maksud di sini, pelajar lepas SPM boleh tengok video tu banyak-banyak kali. Sebab contohnya kalau kita buat live streaming tu pada waktu itu je. Memang kita boleh save live kita tu, tapi kalau in case kita tak save, dah tak boleh tengok. Tak boleh ulang-ulang. Tapi kalau dekat YouTube ni kita boleh ulang banyak-banyak kali tengok sampai kita faham. Even though the program was conducted virtually, our objective remain the same, which is to deliver benefit knowledge, raise awareness, and contribute positive to the community through meaningful content. This platform also allow us as students to be more creative, responsibility, and innovative in delivering information in a clear and engaged way. Kita nak sampaikan ilmu kepada orang, kita kena kreatif. Jadi melalui YouTube ni, pelbagai jenis video kita boleh lihat. Setiap pelajar itu ada kreativiti masing-masing. Setiap video, setiap modul akan ada perubahannya. Throughout the completion of this Sulam project, we gain many valuable experience. We learn how to communicate effectively with the community in a digital environment, work as a team despite challenge and limitation, apply the knowledge that we learn in class to real life situation. Dalam projek ini, kami banyak belajar mengenai communication walaupun dalam YouTube ataupun atas talian. Lepas tu kami berjaya bekerja sebagai teamwork walaupun masing-masing mempunyai kejayaan masing-masing. Masing-masing kerja tapi masing-masing boleh bagi kerjasama untuk modul masing-masing. And then kami dapat gunakan apa yang kami belajar di dalam kelas dan sampaikannya kepada komuniti. Most important is this project mengajar kami that learning does not only happen in the class. It also happen when we engage with the community, understand their need and try our best to contribute, even in small way. Tidak semestinya apa yang kita belajar dalam kelas tu kita kena simpan. Mungkin ada ilmu yang kita boleh sampaikan dekat masyarakat. Walaupun kita rasa macam sumbangan kita kecil, tapi mungkin dekat masyarakat tu itu adalah sumbangan yang besar. Before we officially wrap up, we want to take a moment to express our deepest gratitude to all of you, our viewer and participant. Your support for this YouTube series has been overwhelming. Whether you like, share or leave a comment, your engagement helps us reach more people who need this HR knowledge. We especially appreciate those who took the time to fill out our feedback form. Your comment have not only helped us improve but also show us the real world impact of our Sulam project. The journey would not have been meaningful without this online community. Thank you for your support and being part of our HRM 552 learning experience.
We hope the knowledge share will benefit your future career. Apabila anda memberi sokongan kepada kami, ia amat membantu sebenarnya, sebab bila ramai orang tengok video kami, like, share, komen, so orang lain yang tak tahu pun akan nampak video-video kami. Mereka pun boleh belajar juga perkara-perkara yang kami share dengan mereka. Jadi ilmu HR ni kita boleh perluaskan apabila ramai target yang tengok, ramai komuniti yang tengok, pelajar-pelajar lepas SPM dapat belajar sesuatu. Jadi mereka dapat improve diri mereka sebelum memulakan pencarian kerjaya mereka. As we come to the ending of this closing session, we hope that our video, our module can be benefit and meaningful to all of the community, especially pelajar lepas SPM. Kami juga ingin memohon maaf sekiranya dalam video kami terdapat salah kata ataupun terdapat salah tutur. Every effort that we have shown in the project was done with sincerity and the intention to contribute to the community. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang support kami, kepada mereka yang menonton video kami, yang meninggalkan komen, yang tolong isi Google Form sebelum dan selepas. Tanpa anda ketahui, anda punya contribute tu amat membantu kami dalam menjalani projek ini. With that, I would like to say that we have finished our project and I would like to close this closing session. I hope we will stay safe, take care, and I hope you guys got an ideal career and got the job that you want. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Husna, rakan-rakan, rakan komuniti, audiens-audiens yang tolong, membantu kami, serta penonton-penonton yang telah memberi kerjasama dengan menonton setiap siri kami. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerana anda semua rajin like, share, subscribe, komen dalam setiap modul kami. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.